Bayangkan, suatu pagi kau buka surat LHDN, cukai 300,000, cantum. Ramai usahawan jadi panik bila ada surat macam ni. Padahal kau masih ada ruang untuk buat sesuatu. Macam mana kau nak buat? First, bila kau dapat surat LHDN tu, kau cuba check dulu dekat surat tu ada tak nombor pegawai. Once kau dah dapat nombor pegawai, tengok, emailkan kepada pegawai tersebut ataupun call terus. Kita nak kenal pasti cawangan mana. Dan cuba tengok betul-betul figure tu, dapat 300,000. Padahal engkau hanya menjual goreng pisang ataupun pisang goreng di tepi jalan. Macam mana dia boleh dapat amount sebanyak tu? Jadi, kau tidak puas hati dengan anggaran cukai yang ditentukan. Engkau boleh hantar borang N dan borang Q. Tapi kau kena tahu dulu apa itu borang N dan borang Q. Kalau surat kau tu dah lebih daripada 30 hari daripada tempoh yang kau terima surat tu, kau kena hantar borang N kepada LHDN. Hantar 2 kopi je secara fizikal. Tujuan borang N tu untuk memberi tempoh yang lebih lama kepada engkau untuk berurusan dengan LHDN. Kemudian, apabila borang N engkau tu telah mendapat kelulusan daripada pegawai LHDN, barulah engkau menghantar borang Q. Apa maksud borang Q? Borang Q tu adalah borang untuk engkau menyatakan ketidakpuasan hati engkau dengan amount anggaran cukai yang telah ditentukan oleh LHDN tu sendiri. Ialah kemungkinan LHDN tersalah amount. Kemungkinan LHDN mendapat maklumat ini berdasarkan anggaran yang dipetik daripada awan. Ataupun dia tengok media sosial kau, dia rasa kau kaya, jadi dia letak je anggaran tu. Padahal di media sosial kau hanya bergaya dengan harta orang lain. Borang Q tu pun kau kena hantar secara fizikal kepada cawangan LHDN yang memberi kau surat tersebut, bukannya hantar online. Jadi bila kau dapat surat anggaran, tolong jangan abaikan. Kemungkinan kau boleh masuk ke mahkamah dan kau pula tak hadir kat mahkamah, kemungkinan kau akan jadi bankrupt. Ingat, borang N 2 salinan, borang Q 4 salinan. Kalau berminat dengan video-video cukai aku ni, boleh komen, like dan follow.